Profesor Pelajar Dr. Azmi Arifin bagi menyampaikan ceramah beliau. Mana ni? Biasa. Ha? Atas ni. Telinga je. Telinga je. Balik. Oh, okey. Dalam poket. Okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia kena dekat dia baru. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang saya muliakan. Saya tak ingat nama Amirul, Ustaz Amirul, seluruh jawatankuasa pemata dan seluruh hadirat sekalian lah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan pihak pemata dan juga pihak UiTM pada saya untuk saya berkongsi sedikit ilmu pada malam ini. Saya ni sebenarnya ahli sejarah. Bidang saya sejarah politik Malaysia. Selalu ada dalam media sosial, selalu berkongsi tentang sejarah dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya lah. Dulu muda, sekarang dah tua dah, berjanggut putih dah, tapi masih aktif lagi. InsyaAllah saya sering berkongsi dengan khalayak tentang aspek sejarah ni. Dan malam ini, walaupun tajuk pada malam ini membina ummah, pengajaran daripada tarbiyah dan sejarah, masih lagi berkisar tentang sejarah lah, tak lari daripada bidang saya. Cuma pada malam ini saya mengambil kesempatan untuk suntik sikit tentang kaitan Islam dengan sejarah ni, dan saya berharap agar perkongsian pada malam ini dapat memberi manfaat yang Macam ni letak dekat benda-benda mulut macam ni. Letak sikit. Okey. Saya jarang guna yang ni, minta maaf, selalunya di depan saja. Baik, tajuk pada malam ini membina ummah, pengajaran daripada tarbiyah dan sejarah. Baik, objektif perkongsian saya pada malam ini ialah nak menjelaskan tentang penekanan konsep tarbiyah atau konsep pendidikan dalam Islam yang dicirikan oleh beberapa aspek, tauhid, ilmu, akhlak, ibadat, ukhuwah, dakwah, islah dan tazkirah an-nafs dan sebagainya lah. Cuma pada malam ini bicara saya lebih tertumpu pada satu aspek saja dalam konsep tarbiyah ini, yang telah digerakkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu persaudaraan dalam Islam. Ukhuwatul Islam, bagaimana kita pada hari ini perlu mengukuhkan ikatan sesama kita. Dan ukhuwah atau persaudaraan ini saya akan lihat dari sudut kacamata sejarah. Bagaimana sejarah pada hari ini sebenarnya dah terlalu banyak mengajar kita tentang perpecahan dan juga persaudaraan ini. Banyak sangat kalau kita nak kutip dalam sejarah ini pengajaran yang telah diberikan, pendidikan yang telah diangkat pada kita. Bagaimana sejarah ini sepatutnya mengajar kita tentang perpaduan dan persaudaraan. Dalam konteks persaudaraan Islam ini, Islam amat menekankan soal kualiti umat dalam segala bidang, dalam segala aspek. Bahkan dijelaskan bahawa kita umat Islam ini umat yang terbaik, yang diangkat tinggi kedudukannya dalam dunia. Ini ada dalam surah Al-Quran. Tetapi keunggulan yang dijelaskan dalam ayat Allah diukur melalui bukannya ukuran kaum, bukan ukuran bangsa. Bukan kita ni kerana orang Melayu ni kita ramai, bukan kerana kita orang Melayu ni asal dari sini, bukan warna kulit, dari segi kualitinya. Sebaliknya berkait dengan peranan yang telah Allah amanahkan pada kita ni.
umat ni sebagai khalifatullah fil ard, iaitu pemimpin yang sepatutnya membawa umat kepada cahaya Islam dan juga kemakmurannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan atas muka bumi ini untuk manusia. Kamu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini konsep persaudaraan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita bukan dalam persaudaraan biasa saja. Contohnya kerana kita sesama Melayu atau berjiran atau sering berjumpa di masjid. Itu kecil, tetapi persaudaraan dalam agama yang luas maknanya dalam mengangkat syiarnya, ajaran dan seruannya dan kebebasan umat. Maka kita harus bersatu dan mementingkan ukhuwah, mengangkat persaudaraan. Tajuk persaudaraan dan perpecahan umat Islam sangat dekat dengan kita, sangat berkait dengan realiti kehidupan kita pada hari ini yang sangat berkecamuk. Bahkan sudah tercatat dalam sejarah umat Islam ini sejak zaman Nabi kita lagi, bahkan semakin jelas selepas era kewafatan baginda, ketika umat ini telah diuji oleh pemergian Rasulullah. Kita dah mula berpecah, kita dah langgar syariat, kita dah berperang sama sendiri dah, kerana kita merasa agama dari sudut kita saja betul, dan agama itu dianggap sebagai satu sampingan saja dalam kehidupan kita, kerana kita mengangkat elemen yang lain, elemen politik, elemen kekayaan, elemen kepentingan diri. Maka akhirnya perpecahan dalam sejarah itu begitu meluas sekali dalam satu umat, yang dalam Qurannya menyebut ayat perpaduan bertubi-tubi, berkali-kali. Tetapi perpecahan kita ni begitu besar sampai kita terhina pada hari ini. Sebagai satu umat, kita dalam dunia Islam ini adalah satu, macam ikatan lidi, macam ikatan kayu. Kalau satu kita boleh dipatahkan, tapi kalau kita bersatu, kita kebal, kita kukuh. Begitu juga kita ni sebagai satu umat. Baik kita di Malaysia ni, orang Malaysia ke bukan Malaysia ke, kaum apa ke, dalam perpaduan ni kita berkait rapat antara satu sama lain dalam konteks Islam ini, maupun dari segi sejarah kita, bahawa kita ni dirantau ini pelbagai bangsa, pelbagai sejarah dan juga entiti kaumnya, tetapi dalam ikatan Islam ini kita disatukan. Dengan keadaan kita tinggal di rantau ini yang amat sensitif, yang ada banyak masalah, bukan dunia saja, kita dikelilingi oleh pelbagai masalah, ancaman dalam negara, luar negara. Mahu tidak mahu kita perlu bersatu. Cuma persoalannya bersatu yang macam mana yang harus kita angkat? Bersatu dalam konteks Islam. Tak kira kita macam mana pun kehidupan kita kena niat macam tu. Kita nak tanam ukhuwah, nak tanam persaudaraan kerana agama. Suka-sukanya di situ ada pahala yang mengalir. Soal persaudaraan atau ukhuwah atau perpaduan atau kesatuan dalam berbagai nama lagi yang disebut, itu adalah satu elemen yang amat penting dalam Islam, yang selalu dilaungkan dan cuba ditegakkan sejak zaman Rasulullah. Ia adalah satu kefarduan, ia adalah wajib. Berpecah itu adalah satu perkara yang haram dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana persaudaraan itu jelas disebut dalam Al-Quran, jelas diperintahkan. Sejak diangkat sebagai Rasulullah, mesej dan tindakan paling utama yang digerakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah mengajak umat Islam kepada perpaduan dan semangat kekitaan agar umat ini menjadi kuat dan kental. Tanpa perpaduan umat Islam, Islam masuk nak bertunah itu, bermula di tanah suci, maka umat Islam pada masa itu tanpa perpaduan akan menjadi begitu lemah sekali. Dia pasti akan tumbang, diasak oleh pelbagai ujian dan ancaman musuh. Kenapa saya kata berpecah itu satu perkara yang haram, ini dia bercanggah dengan syariat dan ajaran Rasul? Kerana Islam ini memang satu agama yang sangat mementingkan persaudaraan sesama umat. Tak ada perkara yang lebih penting lagi adalah perpaduan dan penyatuan ini, kerana ini adalah pasak kepada kekuatan umat Islam yang sangat ditekankan dalam agama ini, yang sepatutnya menjadikan umat Islam itu kuat dan
dengan kekuatan itu dia memberi manfaat kepada dunia ni. Jadi seruan untuk persaudaraan dan perpaduan itu sering ditegaskan dalam Quran. Saya petik beberapa ayat. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya mereka yang beriman itu bersaudara, maka disebabkan itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Sekali lagi, persaudaraan dan perpaduan yang macam mana yang disarankan dalam Quran? Bukan nama bangsa, bukan nama negeri, bukan nama kabilah, bukan kaum, walaupun itu benda yang tak salah, tetapi atas nama syariat yang perlu didahulukan, diutamakan. Selagi elemen kaum, bangsa dan negara itu tidak melanggar syariat Allah, syariat agama yang diperintahkan oleh Allah, maka ia adalah sesuatu yang harus dan dibenarkan. Tetapi kalau ia melanggar syariat tersebut, maka apabila soal negara dan bangsa itu menjadi punca perpecahan kepada umat macam yang berlaku pada hari ini, punca perpecahan kita pada hari ini kerana negeri, kerana bangsa, kerana warna kulit, maka elemen itu akan menjadi sesuatu yang ditegah, yang dianggap sebagai asabiyah. Mereka mengamalkan perkauman sesama umat Islam itu, bukan sesama manusia saja, sesama umat Islam ini. Nabi Allah tidak mengakunya sebagai umat. Dalam hadis Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tak masuk dalam kalangan aku golongan yang mengamalkan asabiyah, tak masuk dalam kalangan aku golongan yang mati dalam keadaan asabiyah. Apa maksud amalkan dan mati dalam keadaan asabiyah ini? Hidup dan mati demi kepentingan sendiri saja, puas sendiri saja, tidak menghiraukan kawan, saudara, umat yang diancam ataupun ditindas dalam dunia ini. Umat Islam ini begitu tertindas sekali. Kita boleh duduk diam, kita tak boleh ingat, kita tak rasa sensitif, tak ada perasaan, tak rasa sedih, tak perlu rasa sedih pun. Sekarangnya kita tahu dah ambil berat pun cukup dah, tapi kita tidak peduli. Kehidupan kita hari-hari macam tu saja, dia berlalu begitu saja, seolah-olah kita ni tunggu mati macam tu saja. Tidak ada satu perasaan untuk peduli tentang kepentingan ikatan dan ukhuwah Islam itu. Tak peduli nasib sesama umat. Bahkan kita ni kadang-kadang bersekongkol menzalimi mereka. Contoh apa yang berlaku pada hari ini di Palestin, ini sangat jelas. Kita pada hari ini, apa yang berlaku di Palestin ni, kita dah jadi tak peduli sangat dah. Kadang-kadang kita marah, tunjuk perasaan, tunjukkan kemarahan kita dalam media sosial. Tapi sampai satu peringkat, kita dah berhenti, kita stop dah, tak bercakap dah reda dah, hilang dah. Walaupun proses pembunuhan, proses kekejaman itu tidak terhenti, terus berlaku. Dia sudah hilang dalam kitab, kita tutup dah halaman tersebut, kita dah tak peduli dah. So dia tidak konsisten. Walaupun kita tahu dia adalah saudara kita, seagama, tetapi kita buat tidak peduli dan hanya pentingkan diri kita sendiri saja. Kes yang berlaku di Palestin ini, dia tak berlaku di sana saja, dia akan berlaku lagi di Lebanon contohnya pada hari ini, di India, di negara-negara Asia Barat itu banyak penindasan yang berlaku. Tetapi itulah, ada diri kita ini tidak dipeduli sangat, kita tidak ambil berat sangat kerana kita tak rasa sakitnya. Kita tengok TV tu, mungkin kita tengok sekejap saja dah halih dah. Kita tengok media sosial ni, lalu ke Facebook kita, lalu ke wall kita halih macam tu saja. Kita tak mau tengok dah, kerana kita tak rasa benda itu penting lagi. Dahulu, itulah saya kata, begitu ambil berat sangat, turun ke jalanan, angkat bendera, macam-macam kita buat untuk tunjuk kemarahan. Tetapi dia berlaku sekejap saja. Walaupun kita ni, katalah kita ni kaki masjid, tapi apabila kita tidak peduli kepada elemen-elemen macam ni, dari segi agama kita masih lagi belum lengkap. Dalam Quran ada satu ayat lagi menyebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, dan jangan kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan kamu, lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah itu orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini terang kepada kita, menyuruh kita berpegang pada agama, berpegang pada persaudaraan, jangan berpecah belah. Dan ayat sebegini adalah banyak dalam Al-Quran. Saya petik berapa saja untuk malam ni, untuk menunjukkan bahawa ada seruan-seruan yang jelas. Inilah tarbiyah dalam Qurannya yang jelas, yang kita boleh faham, kita boleh dengar. Kerana Allah dalam Quran dia sering menyebut perkara ini. Ayat yang lain, sesungguhnya Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berpuak, bukan untuk menyuruh kita berkelahi dan berperang satu sama lain, bermusuh satu sama lain. Sebaliknya untuk mengenali satu sama lain. Dalam hubungan dengan orang lain itu kita menjaga hak-hak saudara kita. Dalam Quran, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari seorang lelaki, yakni Adam, dan seorang perempuan, dan yakni Hawa, dan menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling bertakruf, saling bergantung satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Wahai orang yang beriman, ini ayat yang lain, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, kerana Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan kamu sekali-kali membenci terhadap saudara atau kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat-ayat yang telah ada dalam Quran. Inilah tarbiyahnya. Orang tanya tarbiyah tentang ukhuwah ni apa benda? Inilah ayat yang telah mendidik kita supaya mengenal tentang erti saudara. Jelas untuk umat ini, benda ini adalah sangat besar ditekankan dalam Quran. Tetapi realitinya tak jadi macam itu. Persoalannya kenapa begitu? Umat Islam ini dia tidak boleh berdiam diri atau tunduk saja dengan sebarang pembulian. Walaupun dalam ajaran Islam ini diajar kita ni untuk hormat pada orang, bersaudara, jaga tali persaudaraan itu bukan secara sesama umat saja, tetapi menghormati orang lain. Tetapi dalam Quran juga sebut tidak boleh kita berdiam diri, tidak boleh tunduk saja apabila terdapat pembulian mereka yang bermusuh dengan Islam dan memerangi umat Islam. Apabila ada segelintir pihak menghina Islam contohnya, tak boleh duduk diam, tak boleh tengok, tak boleh dengar saja. Kita kena ada perasaan sensitif, kena ada suara, kena ada keberanian, supaya orang tahu tentang batas-batasnya. Sekali lagi saya ambil contoh tentang apa yang berlaku di Gaza pada hari ini. Umat Islam telah diperangi. Tak ada lagi dalam sejarah ini lebih hebat daripada peristiwa Holocaust yang berlaku di Jerman, di Eropah pada era Perang Dunia Kedua. Mereka ini telah diperangi sehingga ke tahap genosid, lebih teruk daripada genosid. Nak gambarkan perkataan apa untuk menggambarkan apa yang berlaku di Palestin itu? Segala jenis pembantaian itu telah berlaku. Tapi kita tengok dunia pada ini, mereka guna istilah demokrasi, kemanusiaan, keadilan untuk dunia. Tapi bila kena pada masyarakat Palestin, mereka senyap, mereka membisu. Mereka itu siapa? Bukan umat, bukan Islam saja, tetapi umat Islam sendiri, umat yang ada berdekatan, negara yang berjiran, kerajaan-kerajaan yang ada berdekatan. Kadang-kadang kita tengok mereka tak peduli, usahakan nak bangkitkan tentang semangat jihad yang suci dalam hati, mengangkat tentang semangat syahid dan sebagainya, itu jauh sekali. Tapi kita di sini kena ambil iktibar daripada peristiwa berlaku. Ini adalah tarbiyah dalam Al-Quran yang menyebut tentang bagaimana kita ini sebagai satu umat, satu bahagian sakit, satu tangan sakit, satu badan boleh demam kerana sakit, kerana ikatan persaudaraan itu.
Baik, dalam isu, contohnya dalam isu Palestin ni, perjuangan untuk merdekakan bumi Palestin dalam sejarah begitu hebat sekali. Saya masih lagi ambil contoh yang berlaku di Palestin. Perjuangan seperti isu badan seperti Hamas contohnya, berjuang untuk menegakkan kemerdekaan. Kita boleh berdebat, kelompok ini betul ke tak betul, ekstremis ke tak ekstremis, patut ikut ke tidak, ini perjuangan Islam ke tidak. Boleh berdebat tentang aspek di mana musuh itu terang-terangan. Yang ini kalau dia ni menentang musuh ini, kerana musuh itu begitu zalim sekali, dia ni perjuangan untuk merdeka saja, bukan untuk perjuangan akad agama contohnya. Bagi setengah orang, ia adalah tetap perjuangan yang sah menentang penjajah ni. Dia perjuangan yang besar, dia patut disokong. Lebih-lebih lagi kalau perjuangan itu berasaskan kepada usaha untuk merdekakan diri dan mengangkat isu kemanusiaan yang sangat besar bagi masyarakat Palestin. Organisasi seperti ini yang berjuang di sana sebenarnya bukan senang. Mereka nak berjuang dalam penindasan yang begitu lama sekali. Tak macam kita pada hari ini kena jentik sikit pun dah sakit. Jadi kita sepatutnya dalam apa bentuk perjuangan kemerdekaan menentang penjajah, bukan perjuangan Islam saja, perjuangan umat menentang penjajah, tak kira kat mana pun, kita harus ada perasaan untuk menyokong, untuk bersetuju, untuk terus mempertahankan, bukan kita mencaci atau menghina dan sebagainya. Tapi ini berlaku dalam keadaan masyarakat kita pada hari ini. Pelik, masyarakat Palestin itu telah ditindas teruk dah. Ada kelompok yang berjuang pertahankan mereka, kita persoalkan kelompok itu sah ke tidak sah ke, cukup Islam ke tidak Islam, macam kita ni sangat hebat. Walhal sebenarnya apa bentuk perjuangan menentang penjajah itu sah. Ini disahkan oleh PBB. Dalam masa yang sama kita lihat kalian sedih, negara-negara di sejarah bahawa mereka dulu pun dijajah, mereka dulu juga diperangi. Maka kekayaan dan kemewahan itu menyebabkan mereka tinggalkan saudara mereka. Mereka khianati, mereka bantu rejim yang menjajah itu dengan kekayaan-kekayaan mereka. Mereka tidak belajar daripada sejarah bahawa mereka pernah dan mereka akan menghadapi musuh yang sama tersebut. Negara Arab ni, kalau tengok pada peta projek Empire Zionis ini yang luas ini sampai ke tanah Mekah, mereka mahu, mereka tuntut, dan mereka sebut dengan terbuka pun. Apa jadi pada umat bila mereka sebut mereka mahu sampai ke Mekah, mendapatkan tanah dan juga menguasai tanah suci tersebut? Senyap, tak ada apa, tak ada rasa apa. Dan saya melihat itulah dalam diri saya pun saya rasa tak sempurna. Itulah keadaan kita, realiti masyarakat Islam pada hari ini. Perjuangan mempertahankan maruah dan kemerdekaan itu saya kata sebagai sah, biar apa cara sekalipun. Ini bukan kata kita tegakkan berdasarkan agama, alasan jihad dan sebagainya. Ini ditegaskan oleh PBB. Kalau angkat senjata lawan penjajah, sah ke tak sah? PBB kata sah, bukan kita umat Islam. PBB kata sah. Kerana penjajah itu benda yang zalim, benda yang tak boleh diterima di peringkat antarabangsa. Dia adalah satu perjuangan yang sah dan suci untuk angkat senjata lawan penjajah. Ini ditegaskan oleh PBB. Mereka yang angkat senjata bukan pengganas selagi dia menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan tanah air. Yang kata pengganas itu orang politik di Eropah sana. Mereka yang resis ini, yang menindas, menjajah negara bukan Eropah. Sejarah negara Eropah ni kalau tengok memang teruk penindasan yang berlaku ni. Jadi tak heran pada hari ini kita tengok, kita ni hala tuju pada mereka ini, kita ingat mereka ni yang akan tegakkan demokrasi. Bila bicara tentang keadilan, tentang hak wanita, tentang hak-hak manusia dan sebagainya, kita rujuk mereka, kita rujuk piagam mereka, kita rujuk sistem mereka. Sekarang ni mereka diuji bahawa ada berlaku penindasan di atas nama demokrasi. Anda tengok
hipokrit negara Eropah ni dalam sejarah. Bila mereka betul-betul diuji mereka ni sejauh mana demokrasi, mereka tidak peduli pun pada demokrasi itu, mereka terlibat dalam proses genosid ini. Kita melihat pada hari ini itulah yang berlaku. Tetapi di sebalik perkara tersebut, saya nampak satu fenomena yang positif. Orang-orang Eropah ni, itulah saya nak banding dengan kita. Mungkin perbandingan ini tidak sempurna pun. Anda pada hari ini kalau anda buka televisyen, buka media sosial, buka YouTube, bukalah video mana satu, anda akan dapati orang Eropah lebih ketegar daripada kita, lebih hebat perjuangkan isu-isu dunia Islam pada hari ini. Dan saya nampak kalau mereka ini tidak bangkit, mereka ini tidak perjuangkan, kita lagi teruk yang masyarakat yang ada di Palestin itu. Kalau kelompok Eropah ini tidak perjuangkan, mereka inilah pergi tunjuk perasaan. Mereka inilah yang anjurkan flotila itu. Mereka pergi mengangkat isu-isu itu di parlimen Eropah. Mereka pergi protes, macam-macam mereka buat. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Kita ni seolah-olah tidak mampu buat apa-apa saja. Saya nampak itulah kalau apa yang diperjuangkan oleh masyarakat di Eropah itu, di negara barat itu tidak berlaku, kita ni umat Islam ni sakit. Tak ada siapa yang boleh pertahankan kita, kerana kita sendiri tidak boleh pertahankan diri kita sendiri. Kita ni ibarat buih yang banyak, yang bertimbun, tetapi kita ini lemah. Kita bercakap ni, kedudukan kita ni sebagai umat yang terpilih, umat yang hebat, umat yang bersedara. Tapi bila kita diuji, kita tunjuk pada dunia, inilah keadaan kita sebenarnya. Orang tertawa pada kita, kita patut menjadi contoh umat yang terbaik. Tetapi orang tertawa pada kita kerana kita menjadi contoh umat yang sangat lemah di sisi muka orang lain. Orang tak heran pada kita ni. Jadi dari segi perpaduan ini, Rasulullah sudah memberikan satu pedoman yang sudah jelas pada kita ni. Rasulullah telah mengasaskan Islam di kota Madinah. Bukan saja menyatukan Ansar dan Muhajirin yang dahulunya saling bercakaran, tetapi telah menjatuhkan seluruh umat Arab setelah peristiwa Fathu Mekah. Pada awal Islam berkembang di kota suci dan pada itu masih lemah, memanglah Rasulullah mengajak umat Islam berpindah sebagai satu strategi. Tetapi apabila umat Islam itu kuat, maka Rasulullah menangani ancaman musuh itu dengan berperang. Islam ini dia boleh sampai ke tahap berperang untuk pertahankan diri. Dibenarkan apabila kita ini ada kekuatan sebagai usaha yang tak akhir. Walaupun umat Islam itu kecil pada masa itu, dengan perpaduan mereka yang hebat, mereka ini hampir tak kalah dalam peperangan. Bilangan tentera 300 orang lawan 1000, boleh menang. Tetapi tarbiyah itu menunjukkan kalau lari saja daripada matlamat yang suci itu atas nama agama, kerana kejar pada dunia, kejar pada harta, kejar pada ghanimah itu, akhirnya mereka dikalahkan. Sekejap saja ini berlaku. Inilah cita-cita dalam sejarah yang menunjukkan bahawa perpaduan itu adalah pasak pada kekuatan. Apabila Islam itu sudah kuat, maka akhirnya Islam itulah akan menjadi, umat Islam itu akan menjadi terbela. Tetapi bila lemah, maka kita ini akan kembali terhina. Itu adalah tarbiyah yang telah ditunjukkan sejak zaman Rasulullah lagi. Tapi Rasulullah ini bukan seorang imperialis. Baginda bukan seorang rasis. Bukan menegakkan agama dengan menggunakan kekerasan. Baginda menganjurkan sikap menerima wujudnya mereka yang tidak tunduk pada agama. Orang bukan Islam, tak tunduk, tak apa, tak dipaksa. Mereka tidak dimusuhi kerana berbeza agama, tetapi mereka tetap diraihkan. Begitu juga apabila mereka yang dahulunya kafir masuk Islam, memeluk Islam, Rasulullah tetap memaafkan segala kesalahan yang mereka lakukan dan tidak melarang mereka daripada berbuat baik pada keluarga, keturunan mereka, kabilah atau kaum mereka. Maka apatah lagi persaudaraan sesama Islam ini. Jika persaudaraan sesama Islam dan bukan Islam itu ditekankan, jika
persaudaraan sesama umat manusia dan bukan Islam itu ditekankan dalam ajaran Nabi, maka sudah tentulah persaudaraan sesama umat Islam ini jauh lebih diangkat lagi. Rasulullah menunjukkan contoh tentang perlunya bersatu biarpun berbeza warna kulit dan kaum, contohnya melalui pesan bahawa tiada beza Arab dan juga bukan Arab. Dalam kalangan sahabat baginda yang disayangi, antara sahabat yang disayangi ialah Bilal bin Rabah dan Salman Al-Farisi. Ini iktibarnya, ini tarbiyahnya, ini simbolnya, image yang dibina. Tak kira lah kamu daripada kulit hitam ke kulit putih ke, daripada Afrika ke daripada Parsi ke, selagi berdiri atas agama, maka kamu itu bersaudara. Dan Rasulullah menolak elemen asabiyah, menolak elemen kaum, bangsa dan negara, sekiranya dia mengenepikan persaudaraan Islam. Adakah dalam aspek ini kita umat Islam mengikut pesanan dan tarbiyah Rasulullah tersebut? Dalam sejarah kita umat Islam ini telah diberikan hidayah. Ada Al-Qurannya, ada hadis, ada sejarah, ada sirah Nabi, ada sirah zaman sahabat. Tetapi kita telah meninggalkan satu demi satu kemuliaan yang telah ditinggalkan. Kita ambil kehinaan, kita tukar karena dunia, karena kita nak hidup senang-senang, nak seronok-seronok, nak bebas daripada belenggu yang kita fikirkan. Dan peristiwa ini berlaku, ujian ini berlaku sebaik saja Rasulullah wafat. Pada zaman Rasulullah ni orang ikut lagi. Apabila Rasulullah wafat, orang mula dah tinggalkan, berlaku perpecahan yang hebat dunia Islam ni sejak Rasulullah wafat. Apa sebabnya? Kuasa politik, kekayaan, ketaksuban. Kerana kita rasa diri kita betul, orang lain tak betul, tak boleh raikan perbezaan pandangan antara sesuatu sama lain. Kita sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan satu sama lain. Kita sering mementingkan diri sendiri dan menganggap kita saja betul. Dalam konteks sejarah, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 8 Jun 632 Masihi atau 12 Rabiul Awal, sejak itu orang Islam dah start berpecah dah. Terdiri daripada pelbagai kumpulan dan kelompok mengikut kefahaman mazhab masing-masing. Dah tinggal dah petikai dah tentang ajaran-ajaran sebelum itu. Mula petikai agama orang lain, mula petikai Quran dan sebagainya. Mereka dah tak peduli pesanan Nabi, kembali kepada semangat jahiliah. Ini berlaku dalam masyarakat Arab pada masa itu. Sampai berlaku isu ataupun timbul isu tentang apa yang harusnya diamalkan ataupun yang terus berlaku selepas Nabi ni wafat. Islam itu boleh ditegakkan ataupun kembali pada yang asal, kerana mereka anggap Nabi itu saja yang relevannya, ajaran-ajarannya tidak dianggap penting lagi. Dia sudah menjadi satu masalah, satu kemelut perpecahan umat Islam sejak zaman Nabi. Bila bertukar pada zaman sahabat, banyak kelompok Arab ini memberontak, angkat senjata lawan kerajaan Islam, lawan khalifah, lawan kepimpinan sahabat-sahabat. Setengah daripada mereka ini enggan membayar zakat, menunjukkan penentangan secara terbuka. Ada pula yang kembali menyembah berhala, ada yang mendakwa mereka ini sebagai nabi-nabi dan sebagainya. Maka tak perlu ikut ajaran Islam. Ini berlaku dalam sejarah umat Islam pada zaman sahabat. Antara yang mereka mengaku menjadi nabi ini ialah Musailamah Al-Kazzab. Bagi menumpaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini, dalam sejarah Islam, Sayyidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan tersebut yang dikenali sebagai Ar-Ridah. Zaman Ali Abi Talib, zaman pemerintahan Sayyidina Ali Abi Talib yang menjadi khalifah Islam yang keempat, berlaku perang saudara antara sesama umat Islam kerana perbezaan tafsiran dan kefahaman tentang agama. Boleh berperang kerana berbeza tafsiran tentang agama. Berlaku contohnya perang Siffin. Ini fitnah besar ni. Dia melibatkan sahabat-sahabat sendiri. Antara tahun 657 hingga 659, yang melibatkan Ali Abi Talib, Sayyidatina Aisyah, Muawiyah, Abu Sufyan. Benda ni kita nak sebut dia nampak sensitif, tapi inilah hakikat yang berlaku pada zaman awal itu, yang saya kata menimbulkan fitnah. Kemudian muncul pula puak Khawarij yang membunuh Ali Abu Talib
kerana tak setuju dengan tindakan Saidina Ali yang nak berdamai dengan Muawiyah dalam perang Siffin tersebut. Sebelum Ali ada lagi pembunuhan sahabat, itu Saidina Osman bin Affan, kerana perbezaan ideologi. Selepas itu umat Islam terus dibelenggu dengan pelbagai fitnah, perpecahan demi perpecahan yang hebat, sampailah ke hari ini. Di mana-mana ada umat Islam, mesti ada konflik. Terbalik, sepatutnya di mana ada umat Islam, di situlah ada kemakmuran, ada perpaduan, ada contoh teladan yang baik. Tetapi akhirnya yang berlaku adalah masalah-masalah yang menunjukkan bahawa kita ini sentiasa akan berpecah, ada masalah. Tak boleh bersatu kerana perbezaan ideologi. Zaman Umayyah dan Abbasiyah misalnya, penuh dengan peristiwa perang saudara. Terbunuhnya Saidina Husain, cucu runtuh diserang Mongol pada 1258 kerana terlalu berpecah sangat. Sejarah penuh dengan perang, penuh dengan pergelutan satu sama lain. Maka diturunkan satu takdir, akhirnya diserang oleh Mongol, runtuh kerajaan Islam. Ini takdir Allah ni hebat, kerana bila didatangkan Mongol ni yang meruntuhkan kerajaan ini, cerita dia sampai sungai-sungai yang mengalir pada masa itu merah warnanya dengan darah umat Islam. Tapi akhirnya Mongol itu ditukar jadi Islam, ganti umat, kerana umat yang sedia ada itu telah meninggalkan pesanan Rasulullah. Kenapa perpecahan seperti ini berlaku dalam sejarah umat Islam? Walaupun kita kata Islam ini dalam perpecahan itu tersebar merata-rata sampai ke Sepanyol, Asia Tenggara, India, Turki, Afrika, tetapi dalam peluasan agama itu, penyebaran agama itu, perpecahan itu tetap berlaku. Tidak ada satu perpaduan yang menunjukkan kita pada satu zaman itu betul-betul dalam zaman emas, selepas era Rasulullah. Pertamanya kerana isu kabilah inilah, isu bangsa dan juga isu kaum ni. Kita contohlah, kita ni berjiran, ada negara jiran, sesama umat saja, mereka atau kita ni sama saja, masing-masing dengki, masing-masing nak jatuhkan. Boleh tengok dalam media sosial ni, kalau timbul isu-isu, mesti berdebat, mesti mencemuh satu sama lain. Itu belum kira negeri lagi. Orang Kelantan contohnya dengan orang Terengganu, dengan orang Johor dalam media sosial ni selalu berdebat. Orang Kelantan ni tak boleh jadi puak aku ni, ada masalah, negeri berbeza. Ada elemen macam tu wujud dalam media sosial ni, sama-sama kita. Kemudian ada logik politik. Ada logik politik ni tak boleh kata apa dah, teruk sangat dah. Hari ni tak boleh nak faham dah apa yang berlaku pada ini. Perpecahan disebabkan oleh perkara yang sebenarnya ada sebahagian daripada cabaran umat Islam dalam bentuk ideologi ni. Baik, dan contoh perpecahan ini berlaku di tanah Arab itu dalam kes kerajaan Turki Osmaniyah. Pernah dengar tak dalam sejarah? Ini kerajaan yang besar ni, yang pernah menyatukan umat Islam. Bila berlaku penjajahan kuasa Eropah pada masa itu, negara-negara Arab ini sanggup berpaling daripada kerajaan Turki yang lemah, sanggup bersekongkol dengan kerajaan British, dan akhirnya berperang, terlibat dalam perang, menyokong kerajaan British, dan akhirnya menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah itu runtuh. Ini contoh yang besar tentang perpecahan kita ni. Kemudian perpecahan juga berlaku di India, dalam kerajaan Mogul di India. Menyaksikan akhirnya kerajaan Mogul itu satu demi satu runtuh, dan akhirnya diambil alih sampailah pada pemerintahan Eropah atau Portugis dan sebagainya, menjatuhkan mereka. Jadi dalam konteks sejarah ini, penjajahan itu adalah perkara yang paling besar dalam sejarah, menjadi cabaran pada umat Islam. Umat Islam ini bila datang menjajah saja, mereka ini mesti akan dapat dipecah belahkan. Kekuatan tarbiyah Islam itu tidak dapat dimanfaatkan ketika mereka diuji oleh proses penjajahan. Penjajahan itu adalah fitnah ataupun ujian yang paling besar dalam dunia umat Islam, kerana rata-rata dijajah ini boleh dibalikkan fikiran dia. Umat Islam ni, dia dah ada agama dia, ada panduan dia, dia ada Quran. Bila datang penjajah boleh tukar pemikiran dia, hingga ada yang begitu percaya dan bersekutu dengan penjajah ini. Dalam konteks umat Islam ni sejarahnya ada. Negara-negara Arab contohnya,
Allah uji dengan kekayaan mereka pada hari ini. Tapi bila mereka ini dikuasai oleh kuasa-kuasa besar, segala kekayaan mereka ini tidak berguna pada umat, rakyat dan diri mereka sendiri pun. Bahkan itu saya kata dalam konteks sejarah negara-negara Arab di rantau Arab itu saja, kuasa-kuasa besar itu telah menguasai mereka begitu hebat sekali. Melalui penjajah ini bukan saja pribumi di negara Arab itu dijajah, pemimpin mereka dan bahkan agama mereka pun dikuasai. Dan ini juga berlaku sampai ke tanah air kita. Bila datang kuasa penjajah ni, mereka menguasai kerajaan, mereka menguasai pemerintah untuk memastikan supaya masyarakat itu boleh dipecah belahkan. Dalam usaha British untuk melemahkan mereka, mereka digalakkan untuk saling memperjuangkan kebangsaan masing-masing. Negara Arab ni dahulu dia adalah negara yang agak bersatu, dipecahkan jadi macam-macam, jadi UAE, Arab Saudi, Bahrain ada, Qatar, Oman. Ini negara-negara kecil yang dahulu dalam sejarah tak ada ni. Kuwait contohnya tak ada, pecahan daripada Iraq. Tapi dahulu negara ini adalah merupakan sebahagian daripada Empayar Turki Osmaniyah yang telah dipecah-pecahkan. Apa jadi pada mereka pada hari ini? Begitu lemah sekali, tak ada kekuatan. Macam mana mereka mempertahankan diri? Dengan meletakkan aset-aset senjata daripada kuasa-kuasa besar seperti Amerika dan sebagainya untuk ada di negara mereka. Mereka sendiri tak boleh pertahankan diri. Begitu lemahnya. Jadi bila berlaku penjajahan, mereka begitu mudah ditundukkan. Dalam konteks rantau kita pada hari ini, proses penjajahan bermula di rantau ini sejak penjajahan Siam terhadap Patani lagi, dan juga penjajahan Belanda terhadap Sumatera atau Jawa. Berlaku penjajahan besar-besaran, contohnya Belanda terhadap pulau-pulau di sebelah Sumatera dan Jawa ini. Mereka kuasai dengan begitu luas sekali. Umat Islam telah bangkit menentang 1830-an lagi. Di Patani itu, kebangkitan umat Islam itu sampai peringkat mereka berjuang itu, ulama-ulama turut berperang sekaligus. Ada yang terbunuh, di sana ada yang ditawan. Ulama ini yang berjuang di Patani ini. Ini sejarah penjajahan awal umat Islam di sini oleh kuasa penjajah Belanda dan juga Petani. Tapi pada hari ini itulah terbentuk negara-negara yang berbeza ni. Petani dah jadi Siam. Sumatera dahulu sebahagian daripada kerajaan-kerajaan ini akhirnya dipecah belahkan. Jadi segala elemen ini menjadi bukti kita pada hari ini bahawa dalam konteks Islam, tarbiyah yang diajar adalah perpaduan itu. Itulah pasak pada kemuliaan. Kalau kita tinggalkan persedaraan ini, perpaduan ini, maka kita akan jadi hina sama sekali. Kita tidak akan ada kekuatan. Bila datang kuasa penjajah, kita akan menjadi jatuh ke tangan mereka dan akan menjadi semakin berpecah belah. Baik. Jadi dalam konteks inilah kes di Palestin pada hari ini bagi saya adalah ujian umat Islam, bukan di sana saja tetapi untuk kita mengambil iktibarnya. Bahawa dalam sejarah ini sebenarnya sejarah itu mengajar kita tentang macam mana tarbiyah yang terpesong ini. Maksud saya ialah dahulu dia ajar tentang penyatuan-penyatuan. Sekarang ini kita dah tinggal dah panduan ataupun ajaran tersebut. Kita dah berpecah. Sekarang ini dia ajar dalam sejarah berpecah macam ni. Keadaan yang hina dan juga pendidikan yang berlaku ni dalam bentuk iktibar sejarah, pendidikan sejarah. Bahawa bila kita ini berpecah, teruk keadaan kita, kita nak ambil iktibar lagi atau tidak terhadap sejarah ini. Jelas pada kita pada hari ini, bila kita tinggalkan Islam, bila tinggalkan ajaran Rasulullah, maka akhirnya kita akan menjadi seorang yang akan dilampah hidup-hidup oleh kuasa besar. Simpati kuasa besar ni, simpati dunia bukan terhadap kita ni. Anda boleh tengok sendiri apa yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Bila berlaku kes di Palestin, anda tengok dunia pada hari ini, mana simpatinya? Boleh lihat tak negara mana? Jadi dalam konteks ini, apa yang berlaku di Palestin itu adalah ujian besar yang sebenarnya satu mesej terhadap kita untuk ukur kita ni sejauh mana ada rasa sensitif dengan kesengsaraan umat, dengan kesengsaraan saudara kita sendiri, ataupun kita kini hanya tinggal seperti buih-buih yang banyak, yang rapuh dan tidak berguna. Baik,
Cuma saya lihat itulah ada satu kelebihan di sini dalam kes di Palestin. Dari sisi yang negatif kita nampak umat Islam ini telah ditindas dengan begitu teruk sekali. Tapi dari sisi yang positif saya nampak apa yang berlaku di Eropah, di Amerika, di negara barat ini, dia sudah menampakkan elemen yang sangat baik. Itu pertamanya ramai yang sudah simpati. Orang faham dah tentang apa maksud Zionism ni, apa maksud negara Israel ni, apa sejarah mereka, orang dah ambil berat. Kenapa peristiwa genosid ini berlaku di Palestin ini begitu hebat sekali, tak ada siapa peduli. Orang bangkit balik tentang peristiwa Holocaust ini. Orang sudah angkat tentang masalah penjajahan di sana. Dan ini telah menyedarkan banyak pihak dalam satu dunia ni. Mereka sudah nampak sejarahnya. Dan sejarah ini dia tidak akan berpusing balik. Orang dah tak akan percaya pada bangsa Zionis ini kerana mereka dah nampak dan mereka diajar tentang kejahatan-kejahatan. Dan anda lihat di situlah ada elemen-elemen respon yang positif ini. Gerakan boykot, kemudian usaha untuk mendedahkan tentang kejahatan Zionis itu begitu meluas dan berjaya sekali di negara-negara barat sana. Sekali lagi saya kata, tanpa sokongan bukan Islam, rasanya kempen-kempen seperti boykot, kempen mendedahkan kejahatan Zionis ini tidak akan berjaya di kalangan kita saja. Kerana kita ini nampak sangat tak ada kemampuan untuk membantu saudara kita di Palestin. Bahkan ada di kalangan kita yang bersekongkol. Yang kedua, siapa sangka simpati terhadap rakyat Palestin itu menyebabkan orang bukan Islam di barat ini tiba-tiba ada hidayah untuk meneliti Al-Quran. Dulu orang tak peduli pun Quran ni. Orang Amerika banyak dalam media sosial cerita bagaimana mereka memeluk Islam. Mereka tak tahu pun tentang Al-Quran ni. Mereka mungkin etis, mereka mungkin orang yang meninggalkan agama. Tapi kes di Palestin ini menyebabkan mereka mendapat hidayah untuk belajar apa sebenarnya berlaku. Kenapa umat ini begitu kental sekali menghadapi kesukaran dan mereka tidak menyerah. Mereka tak lari. Anda tengok mereka lari ke tidak? Mereka tak lari. Mereka dibantah habis-habisan. Dunia tak bantu, tapi mereka teguh. Setengah orang kata sebenarnya dunia pada hari ini diselamatkan oleh orang Palestin, bukan dunia menyelamatkan Palestin. Jadi mereka ini mula dah teliti Al-Quran. Dan akhirnya berlaku fenomena di mana kita lihat masyarakat di Eropah mula masuk Islam secara beramai-ramai, menggantikan kita dunia Islam pada hari ini yang makin tinggalkan agama. Masyarakat di sana cari agama. Dan mereka ini bila masuk Islam, kualiti mereka adalah begitu tinggi sekali kerana mereka masuk dengan mencari, dengan minat dan kefahaman. Dalam konteks sejarah orang barat ini, dia telah tinggalkan agama dia begitu lama sekali, orang barat ini. Sebahagian daripada mereka di dunia sana, betul mereka ni mungkin Kristian, mungkin agama yang lain, tapi mereka tak amal pun. Sejarah mereka tinggalkan. Agama mereka ini berlaku sejak kurun ke-18 lagi. Pada satu peristiwa disebut sebagai Revolusi Perancis 1789. Orang barat ini disebabkan oleh berlakunya penyalahgunaan kuasa di gereja, padri dan sebagainya, mereka menyerang institusi tersebut dan kemudian mengasaskan ajaran yang bersifat sekular. Kemudian mereka tidak lagi bertuhan, tidak lagi mengamalkan agama, tidak kuat lagi, mereka tinggalkan. Pada hari ini kelompok yang pergi ke gereja pun payah nak cari. Tapi kita jangan lupa juga, kita ke masjid pun payah juga. Kadang-kadang nak cukup satu sah pun payah. Tadi kat luar memang kita dah kata dah macam mana nak ta'zim ni berapa ramai. Takut. Kenapa nak tarik pada ilmu, perkongsian ilmu ataupun kuliah agama ni begitu berat sekali. Panggil konsert rasa penuh masjid ni. Inilah keadaan hakikat atau realiti yang kita terpaksa terima. Baik, jadi dalam konteks ini akhirnya kita dapati berlaku penyebaran Islam yang begitu cepat sekali di Eropah, dan terjadilah mengikut kajian-kajian agama Islam ini dalam setengah negara sudah pun menjadi agama Islam, menjadi agama yang terbesar atau kedua terbesar di Eropah, mengatasi agama-agama yang lain. Dia berlaku di Britain contohnya, di Amerika begitu ramai sekali sampai orang jadi risau. Baik, jadi dalam konteks ini kita tak heran sebenarnya, kerana dari segi sejarah mereka ini dah lama tinggalkan, mereka sudah tak peduli sangat. Tapi bila berlaku kes Palestin ini,
Mereka dah nampak dah Quran, mereka dah nampak dah